Untuk episod kedua, kita nak belajar cara-cara nak buat sea salt chocolate sabli. Sebelum nak buat adunan biskut, kita cincang dulu 70 gram chocolate chips untuk mudahkan kita nak potong biskut kita nanti. Kemudian kita satukan salted butter dan brown sugar dan mix sampai sedikit pucat. Lepas tu letakkan esen vanila kat dalam adunan. Next, kita masukkan tepung gandum, cocoa powder dan juga baking soda dan ayak terus ke dalam adunan. Lepas tu gaulkan semua bahan sampai sebati saja. Bila dah sebati, masukkan chocolate chips yang kita dah cincang tadi. Lepas tu gaul rata. Transfer adunan ke atas permukaan rata yang kita dah alas dengan plastik dan bentukkan adunan menjadi panjang. Gunakan scraper untuk tolak dan bentukkan adunan menjadi silinder. Kena pastikan diameter untuk dough biskut ni tak lebih daripada 2.5 cm sebab kalau tak, biskut akan jadi terlalu kembang dan besar. Simpan dough biskut ke dalam peti ais semalaman. Dough biskut yang kita dah keluarkan daripada peti ais, kita kena potong terus selebar 1 cm untuk setiap biskut. Susun biskut yang dah dipotong tadi dengan jarak 1 inci. Kemudian taburkan sikit sea salt ke atas setiap biskut. Bakar biskut kat dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit dan biarkan biskut sejuk sepenuhnya ke atas tray. Okey, dah siap kuih raya kedua kita, sea salt chocolate sabli. Korang wajib buat resepi ni sebab biskut ni crunchy, lepas tu gabungan sea salt dan coklat tu memang betul-betul sedap. Selamat mencuba dan selamat berpuasa.